Bila Aryan nak ada adik? Aryan nak adik? Kenapalah time Papa tengah macam ni, kau boleh tanya macam tu pula Arya, oi. Apa yang dia buat kat dalam bilik aku malam putih ni? Dia nak apa? Cik Uzam buat apa kat dalam bilik saya dah pukul 1 pagi? Cik, nak bawa saya pergi mana ni? Lepaslah, tangan saya sakit lagi lah. Okey, macam ni lah. Aku bagi kau 2 pilihan, okey? Sama ada kau nak ikut aku secara rela atau aku dukung kau naik atas. Kau nak marah ke, kau nak maki ke, kau nak hamun aku tak kisah. Pilihan kat tangan kau. Yelah, Encik Uzam tak cakap lagi nak bawa saya pergi mana, dah malam ni. Mana lagi? Bilik kita lah.